Hai korang, kita nak main game Roblox. Tapi tadi ada orang komen dia nak tengok saya main game Roblox macam mana. Jamlah kita start. Okay, ni Roblox kita. Tapi sebelum kita start, korang kena like, subscribe, turn on notification, ting the bell, ting itu saja. Jom kita start. Kita nak main game apa Kita tak tahu nak main game apa lagi. Kita cari-cari dulu jap. Kita cari game yang besar. Korang nak main game lompat-lompat ni? Game lompat-lompat mana? Ni boleh tak korang? Boleh? Okay, jomlah kita main. Okay, kita nak main ni. Awah. Oh, inilah kena main. Okay, kita kena tengah main ni. Oh. Ini susah ya hobi ni. Tapi tak susah sangat. Korang nanti cuba komen saya kena main game apa lagi tahu. Saya boleh main game 3 je. Minecraft, Roblox ataupun ML. Tahu korang? Saya tak boleh main game lain. Saya tak pandai lagi sebenarnya. Tu je yang game saya boleh main tahu hari-hari. Kalau korang suruh. Tengok korang. Korang suka Roblox tak? Cuba komen kat bawah. Awak jatuh. Oh, ada ni nak perasan. Kita guna kuasa Kita tak payah nak lompat-lompat macam hobi. Kita naik sini dulu. Okay dah, jom kita lompat. Toin. Korang. Lagi. Korang okey tak? Korang macam tak? Tak okey je ni. Korang ni demam ke apa? Oh my god, boleh. Okey, boleh ya korang. Sekejap, ni susah hobi ni. Oh, sakit. Sakit. Okey, sakit. Oh. Susah aku pilih. Susah lah. Dah boleh. Turun lah. Cantik. Turun juga. Sampai atas. Oh, tak boleh lah. Hai. Susah lah, guys. Nanti kita tukar game lain. Kita cuba. Boleh pun. Okay guys, kita dah boleh. Allah. Ini kena nampak tinggi. Okay guys, kita boleh dah. Ada seorang budak kecil dah. Hai. Oh, budak kecil jatuh kenapa budak kecil jatuh? Kesian dia. Oh, Allah. Apa korang? Korang okey tak? Korang dapat ke saya main ni? Toin. Saya guna ni. Oh, boleh main tipu lah. Kan kata. Oh, boleh panjat. Oh my god, kita main tipu. Oh my god, takut. Korang tengok apa korang? Saya jatuh kat sini. Kerja saya. Saya jatuh ke sini. Apa saya ni? Korang suka awak suka. Korang suka Minecraft ke ML ke Roblox? Cuba komen kat bawah. Oh, ni kena buat apa korang? Oh, kau bawa GPS. Bukan? Okay, betul. Pandai. Sekejap. Saya kena fikir je. Bukan? Betul. Kita cek macam tu je. Macam lah. Kalau orang tak tahu. Macam tu. Macam aku Zulkifli lah. Korang kenal aku Zulkifli. Awak. Jatuh. Oh my goodness. Korang ke mana?
Korang suka yang ni ke? Ataupun yang ni ke? Ataupun yang apa? Ni korang. Asal sini. Okey, korang. Kita dia macam ni je. Tak apalah, kita berusaha. Weh, boleh manjat weh. Main tipu weh. Main tipu. Main tipu. Oh, boleh pun. Doi. Okey, lompat tinggi. Ya, aduh, nak jatuh tapi jatuh. Nak jatuh tapi tak jatuh pun. Macamnya. Apa ni game ni? Saya selalu jatuh tau main Roblox. Wih, takut. Terus main tipu kan dah jatuh balik. Bye. Kita kena zoom macam ni. Nak jatuh. Macam mana dia buat? Okey, dah siap. Okey, mantap korang. Korang pernah tak main game ni? Korang? Korang kenal Akil Kifli kan? Ada yang kata ada yang kata apa nama tu? Tak ingat lah. Tak tahu kata apa. Tapi jangan kita main game lain. Ke tak payah korang? Tak payahlah. Korang tengok je lah same game ni. Pun ada juga. Ani, apa ni? Macam ni. Kata pun kita main game makcik Ani. Boleh? Kau hantar dah lebih. Okay, jom kita main. Bye. Nanti tengok lagi video saya. Bye-bye.